Hi guys, welcome back to Borak Semula. Selamat datang lagi dalam Borak Semula. Hari ni kita ada a very special guest. Kau nak tahu tak siapa? Sir, cuba Sir perkenalkan diri. Assalamualaikum. Nama saya Encik Tajul Izrin. Saya, kalau ikutkan saya adalah alumni lah. Alumni daripada zaman saya degree di UiTM. Saya master di UiTM. Dan sekarang ni saya sedang melanjutkan pengajian di peringkat PhD juga di UiTM. So sekarang saya berkhidmat sebagai pensyarah seni bina dan saya akan kembali berkhidmat dalam September ini. Kita orang berterima kasihlah Sir datang kita punya podcast. Sama-sama. Dan kita orang nak dengar sikit cerita Sir macam mana daripada Sir belajar sampai Sir jadi lecturer sekarang. Okay. So basically journey lah. Journey. Macam mana I melangkah masuk UiTM lah. Okay. Okay. Kalau ikutkan perjalanannya panjang lah kan. Tapi kita mulakan daripada awal sekali lah kenapa minat nak masuk UiTM lah. Jadi saya ni adalah, saya boleh kata yang saya ada background dengan keluarga UiTM juga. So pengedahan saya kepada UiTM tu agak sejak kecil lah saya boleh kata. Sejak kecil saya dah tahu lah UiTM tu dan UiTM tu ada apa. Dan architecture adalah one of the top at the moment untuk seni bina waktu tu. Dan yalah you know lah dia terus ada apa, dapat masuk terus degree dan sebagainya semua tu kan. So benda tu I dengan kawan-kawan I kita pakat lah. So kita pakat macam mana nak masuk sama-sama kan. Dan kita masuk, kita apply dan dapat masuk sekali. So itu basic cerita dia lah macam mana saya masuk degree UiTM. Dan along the way tu kita enjoy perjalanan masuk dalam UiTM tu. Dan bila dah tamat tu, kita nak teruskan ke pengajian master tu, actually I tak decide sambung dekat UiTM. So I apply lah overseas. Uish. Cuma nak cakap waktu tu dapat several offer. Cumanya waktu tu memang zaman tengah berbolak-balik politik. So ni zaman I tak nak sebut siapa lah. Tapi waktu tu tengah nak PRU. So JPA, MARA, Biar Rakyat, semua jenis tajam waktu tu dia tamatkan. So siapa yang pergi hanya yang I boleh kata yang sama ada mak I Fama ataupun yang memang mampu pergilah. Ataupun you pergi dulu baru MARA sponsor. Ataupun JPA sponsor. Dia kena pergi guna duit sendiri. So I dengan geng-geng yang agak-agak rapat, kita decide sama master lah kita create memories lah dekat UiTM. Sambung masuk sesama memang pakat nak masuk UiTM, dan masuk sekali ramai-ramai. So degree kat Shah Alam. Tapi waktu master tu dah start pindah ke Puncak Alam, campus kita. And then okay lah, kita dah tamatkan. Habis je pengajian saya tu, waktu tu COVID. So you know lah kisah pasal COVID kan, ramai orang terkesan lah. I boleh kata zaman tu zaman yang agak gelap lah kot untuk semua industri dah kot. So dalam architecture waktu tu bukan student je merana. Basically kat luar sana tu, basically pekerjaan macam agak rumit lah sebab you nak apply kerja. Dia sama ada gaji you sangat rendah ataupun you tak diberi peluang pun. So that's the thing about kerja waktu COVID kan. So waktu tu kita buat freelance sana freelance sini tapi dia tak berbaloi lah. Some of it memang tak berbaloi. So dalam struggle I waktu tu telah ada apa, I kahwin agak awal. I kahwin waktu degree. So waktu I dah master tu I ada 2 orang anak. So the commitment waktu tu agak tinggi lah kan untuk saya sustain kan. So what happened waktu tu I kena support my family lah. So ada critical moment tu tiba-tiba arwah Cik Jeb ajak I bagi bengkel Durandom. So kalau you tahu Durandom kat situ tu I antara orang yang menggunakan dia daripada master dulu untuk my thesis and then menjadi tenaga pengajar kepada lecturer waktu tu. So I kena buat bengkel tu, I kena mengajar pensyarah-pensyarah kat UiTM ni untuk gunakan macam nak guna Durandom tu. Happens to be I the only one yang tahu nak guna. I tak tahu kenapa apa berlaku tapi I the only one yang tahu nak guna. So I ajar pengajaran 2 hari tidur kat bilik Cik Maksum semua bengkel. And then dapatlah habuan semua ni kan, dapat credit for doing that kan. Lepas tu dia orang ajak makan-makan. So kisah dia memang along the way tu makan-makan dia orang ajak, you apply lah ni, masuklah ni. Dapat borang, dia suruh IC pensyarah sambilan sepenuh masa, PTFT nama dia. Macam pensyarah kontrak lah. I apply kasih kat Cik Jeb, tahu next time I dah masuk dah sini. So sampailah sekarang I dah jadi pensyarah tetap dah pun.
Berapa tahun dah, Sir? So basically dah masuk tahun ke-6 saya. Oish. Saya masuk Lama 2020 lah. juga. Hmm. Daripada 2020. Ya, 2020 saya masuk secara kontrak. 2021 jadi pensyarah tetap. Kita orang kan tahu pernah menjadi kita punya advisor. Dan kenapa jadi lecturer? Kenapa nak jadi advisor pula? Ke tak pilih untuk jadi advisor tu? Yelah, macam lah boleh pilih apa kan. So basically macam ni lah. Dia macam anything to do with students. Salah satu coordinatorship ataupun AJK lah untuk pensyarah-pensyarah ni. Anything to do with student adalah benda yang orang kata paling susah kot. Betul. Susah tu maksudnya you nak melayan kerenah student lah. Banyak hal lah, banyak Dah, ragam. dan normally, all the seniors, I tak sebut sama-sama, tapi all the seniors tu, mereka selalu mengerahkan yang muda-muda lah. Those yang paling, I will say, yang paling rapat dengan this new generation lah, Gen Z lah, I will say. I belum Gen Z, I millennial saya kalau ikut kan. Tapi I'm the closest to Gen Z lah, I will say kan. So disebabkan tu, nak kata I diberi pilihan, tak juga. Tapi that's the only choice yang I rasa appropriate at the moment lah. Sebab I juga bakal jadi the director of one of the event-event yang melibatkan students punya development. So Akisa Advisor is the closest one lah. Dan yelah, you tak boleh nafikan lah, Akisa agak dekat lah dengan hati I. Sebab I used to be president during my degree. And then also the highest committee vice president untuk master dulu, waktu master. So agak attached lah. Agak attached lah. The journey of looking at macam mana Akisa tu grow from one to another tu dah nampak lah perjalanan dia. So kan nampak how it grows kan? So apa thoughts on how it grows tu? Is it going up, going down? Dia banyak tak cakap politik kan, tapi ya dia macam politik basically. Akisa ni macam we call it the student body kan. Student body ni pun dia ada macam ragam dia, sebab budak seni bina ni dia ada cakap apa, ego dia kan. Ego lah, sebut ego. So Akisa ni waktu zaman-zaman yang masuk dulu, kita cuma tahu yang you masuk you kena induction, betul tak? Betul. Sorry masuk topik ni, tapi topik ni topik yang mungkin sensitif, tapi rasa boleh dimasukkan lah. Sebab bila you masuk induction, you kena memperkenalkan nama you punya bakat, you punya kelebihan. And then eventually you akan select nama studio, betul tak? And then by the end of the selection of nama studio tu, you kena establish macam kelayakan lah, macam kelayakan yang you akhirnya you adalah ahli Akisa. Something like that. So dulu the student body really represent that lah, di mana macam you nak masuk tu, you kena earn it tau. Then lagu, all those lagu-lagu angklung, mestika semua tu adalah dia macam ritual lah, ritual for you to ada ritual to get it. You faham kan? So you cakap pasal Akisa banyak berubah. Dulu master pegang. Lepas tu along the way ada degree dia pegang. Then along the way lagi waktu zaman I master pegang balik. So waktu zaman I tu dia turun, I pegang. Lepas tu I naik, I pegang lagi. So bila jadi masuk advisor balik, dia berjumpa balik. Dia macam jodoh lah kalau kan. So dah habis attach lah tu. Habis attach je tu, tak boleh buat apa lah. And then tak boleh stay advisor ke? Sebab sekarang bukan advisor kan? Jadi kenapa? Macam mana? Sebab tengah sambung belajar ke? Kalau basically ya, sebab saya tengah sambung belajar. Tapi kalau diberi pilihan juga, I tak nak sambung lah kot. Macam mana? I rasa peluang tu patut diberikan kepada those yang really perlukan. Sebab in order untuk buat sesuatu, you perlukan the commitment from the whole body, student body kan. The whole student punya committee. Dan during that time saya perlukan untuk dapatkan event tu lah, event Jalan ke Bali kan. Tapi now dia punya konteks yang berbeza. Bukan saya the director, bukan saya yang lead. So orang lain yang perlu lead lah. Dan it's good lah to learn new things lah, untuk dapatkan coordination lain. Dan Akisa ni I would say susah sebenarnya. Sebab macam kata dia politik. Apa contoh ragam orang-orang yang saya jumpa ketika saya menjadi seorang lecturer? Lecturer Lecturer. Tak naklah masuk situ. Kita masuk lecturer dulu. Banyak lah. Dulu orang kata macam ada juga orang menganggap macam tugas pensyarah ni mudah ataupun senang kan. You mengajar best lah, you mengajar kan. Tapi kalau you bahagikan the scope elok, pensyarah ni dia banyak. Dia ada teaching, dia ada research, dia ada consultancy, and then on top of that dia ada coordinatorship ataupun AJK lah yang kena pegang. Dan all of this akan contribute balik kepada the university tu lah.
So teaching tu is only one of it. So bila you cakap pasal macam ragam manusia, 4 cabang ni ada macam-macam ragam organisasi yang berbeza yang handle. Kalau you cakap pasal teaching, I'm only looking at the department lah. My kawan-kawan, my colleague, ada senior, ada junior. Ya, ada gaduh. Macam family lah, ada gaduh, ada ni. Tapi there's a positive feedback untuk kita move on ke depan lah. Research pula lain pula. Ada orang yang kerja nak dapat paper, kerja dapat journal. And then cakap pasal coordinatorship macam I kata pasal Akisa tadi. Akisa is you're dealing with student body kan. Student body ni banyak lah. Ada yang macam orang apa yang gila kuasa, ataupun ada orang yang macam takut nak ke depan, orang yang tak berani. So pelibatan pensyarah, kalau cakap dulu dengan sekarang, pelibatan pensyarah tu makin lama makin menonjol dalam pelibatan student ni. Dulu student boleh bergerak sendiri sebab tak terikat sangat. But now all the rules, regulation yang ada dalam kita punya universiti ni menyebabkan corporate levelnya perlukan pelibatan pensyarah. Kalau apa-apa salah, pensyarah kena jawab. So benda tu beban lah. Faham. So macam dia kata lah, I nak teruskan ke tak? I rasa tak kot. Sebab dia escalating tu dah nampak, tak boleh ni. Tak boleh teruskan hidup ni. Dah capai umur ni, I kena ada stable, relax with life kot. Kena stable state lah. Kena stable state balik. And then kalau macam sekarang, sekarang tengah sambil belajar kan. Tapi exam setengah cuti as a lecturer, betul tak? Betul. Okay, so apa ketara ke perbezaan perbezaan harian untuk dari segi macam as a pensyarah dan as a student yang sambung belajar yang dah jadi pensyarah? Faham tak? Susah soalan tu. Susah. I boleh kata ni je lah. I boleh kata perspektif I sebagai student tapi dah jadi pensyarah. Betul. Mungkin boleh berbalik-balik kepada zaman I degree kot. Zaman I degree di mana waktu dulu kita masuk some of us are fresh SPM kan. Fresh SPM leavers. So waktu tu agak huha lah. Kita rasa macam fancy lah dapat masuk UiTM, dapat studio 24 jam, huha buat ni buat tu. So dia boleh kata macam culture shock kan. Boleh lah. Sebab macam ni pengalaman architecture hanya boleh dirasai oleh budak-budak architecture je. Betul. Even though kalau kita terangkan kat mak ayah kita, mak ayah kita pun still macam, ya ke, kesiannya. Design tak siap lagi ke? Design dah siap kan? Basically, benda tu menyebabkan kita rasa macam kita dalam kita punya own circle tau. Betul. So zaman degree tu, dia ni lah. And then you kena pilih macam saya kata, kena pilih nama studio kan. So waktu tu excited semua pilih nama studio kan. Ada nama studio tu, ada nama studio ni. Tapi sebenarnya nama studio ni perjalanan ni adalah, nama studio ni macam niat lah. Dia macam doa juga. Betul. So nama studio I waktu tu, kami punya studio nama Maverick. Wish. So Maverick ni maksud dia bunyi macam tu kan. Maverick ni maksudnya macam independent thoughts ataupun thinking. Dan dia boleh bawa kepada rebellious ataupun membawa kepada ni lah, macam personal punya ni lah. Thinking lah, lain kan. Okay. So disebabkan nama tu sendiri, dia macam jadi doa tau. Okay. So happen to be our studio ni macam always macam ada manifesto of our own tau. So macam kita nak buat lain sikit, nak buat exhibition macam ni sikit, nak buat tu sikit. Kadang-kadang cara kita pin up lain sikit daripada studio lain, tak follow review organizer punya tema lah apalah. So banyaklah bergaduh-gaduh drama along the way kan. So zaman I student tu adalah zaman di mana semua orang macam nak express tau. The expression tu happens at the individual level, and then the studio level. Semua macam nak tunjuk macam studio aku best, studio aku ni. So ada drama kan. Ada dispute yang studio mana lagi bagus. Tapi sebenarnya tu semua adalah permainan ego lah, di mana kita rasa better than someone else. Okay. And then along the way tu you dah habis the degree tu. You sambung master kan. Waktu tu studio, cakap lama kan, studio Sekaman dengan Seidau. Studio dia nama Studio Padu. Uish. Nama studio dia Studio Padu. Padu pula. So waktu tu macam, gempak dia studio ni. Lepas tu orang-orang tu orang pawar. Betul tu gempak ke tadi saya? Memang gempak. Waktu tu memang gempak. Studio memang gempak. Macam orang-orang yang ada tu pun gempak. Ada Sekaman, ada Firdaus kan. Macam gempak kan. Lepas tu macam kita masuk-masuk tu kan. Sebab I masuk dengan grup I yang I rapat waktu Maverick tu kan. Masuk-masuk. Okay, macam mana kita nak ada nama lagi best daripada Studio Padu ni?
Apakah benda yang lagi dahsyat daripada studio padu? Mantap. Lepas tu kita sebut dahsyat lah. Okay, kita namakan studio kita Dasat lah. So literally nama studio kita Studio Dasat. Okay. So itulah permulaan dia. So namakan studio kita Studio Dasat. Okay. So waktu kita masuk tu, disebabkan dengan nama tu juga, I rasa banyaklah benda-benda yang boleh kata dahsyat yang kita buat lah. I tak kata pasal design. I rasa lebih kepada pelibatan kita orang dalam buat sesuatu yang kelainan. Contohnya macam kita orang tubuhkan suara kongsi. So suara kongsi, one of the origin dia, permulaan dia adalah memang kita nak berkongsi pandangan dan suara lah. Apa yang membezakan orang lain dengan orang lain punya pandangan. Betul. Bukan pasal betul salah. Dia lebih kepada macam POV. Point of view masing-masing, dan dia adalah dari sudut apa berlaku kat dalam seni bina, apa yang berlaku kat dalam architecture, apa yang berlaku kat dalam life in general lah. Faham? So zaman degree, zaman yang fun yang bergaduh ego, zaman master, zaman yang macam kita dah matured, tapi macam nak tunjuk intellectual tu through a right platform. Zaman-zaman macam tu. Matang. Matang. And then you tanya I masuk kepada peringkat PhD ni kan. Peringkat PhD ni pandangan saya sangat sunyi lah. Sebab you dah tak ada studio tu. So suddenly macam Sorak-sorak. dia rasa sorang-sorang. Ayah dengan wife I je. Wife sama sekali dengan saya kan. So ada kesunyian dekat situ. Dia dah tamat dah pun. So kesunyian tu sebab kita tak ada rakan-rakan yang kita boleh macam berkongsi pendapat, berborak, bergosip, macam berbincangkan tentang design. Dan PhD tu is not about design pun. Dia lebih kepada macam mencari kebenaran on satu topik. Dia macam you pernah kata kan, PhD ni permanent head damage lah, macam tu lah. Dia macam kalau ada screw, you nak betul-betul kaji pasal screw tu lah, macam tu lah. Dia makin go deeper. Dia kurang ekspresi dah. Dia bukan lagi seni dah. Faham? So my point of view, itulah dia makin mature, tapi as you go along tu, you kurang expression tu. Expression tu hanya dapat pada zaman student. So ada tak satu cerita yang saya boleh kongsi yang saya rasa macam saya tak boleh lupa sampai sekarang lah waktu saya belajar? Like something yang maybe kawan saya buat ke yang macam melekat? Banyak tau. Okay. You nak kisah, nanti wife marah pula. Dia nak kisah cinta ke? You nak kisah low point, lowest point. Okay, dua-dua. Kasih dua-dua lah. Okay, kita start daripada low point baru jumpa cinta lah. Lowest point dulu. Lowest point dulu baru naik. Lowest Kan? point lah. Tapi cinta dulu. Okay. Kalau tak apa, lowest point dulu boleh. Okay. So kalau cakap pasal lowest point saya rasa ada waktu kita tengah macam kata studio Maverick kan, macam studio lain sikit lah. Kita ada kelainan sikit dari segi nak exhibit, nak pamerkan. Every time exhibition, kita buat exhibition yang lain sikit. Memang lain lah. Kita ada installation kita sendiri, kita ada box kita sendiri. Kita memang beli scaffolding sendiri, faham tak? Kita buat setup yang gelap, tutup, pasang lampu, benda-benda lain yang orang luar datang macam best lah sebab kita rasa. Tapi along the way tu banyak juga masalah-masalah yang datang. Sebab kita mungkin tak follow syllabus sangat, mungkin tak follow requirement sangat. So macam lebih ke haluan kiri sikit lah. So perjalanan tu menyebabkan along the way tu kami dapat haluan kanan lah, I would say team haluan kanan, di mana waktu tu ada project 1. So this particular project 1 baru minggu ketiga kot. So minggu ketiga tu baru masuk minggu ketiga, happens to be tu adalah first time printing. 05 first time printing kan. Tak pernah print, tak tahu ada masalah kat kedai printing apa berlaku semua benda kan. First time print, lama beratur, panjang beratur kat kedai. Waktu nama kedai tu kedai OKU, beratur. Tak, dekat Shah Alam memang kedai tu famous, jangan pelik Dekat Shah Alam memang kedai tu famous, OKU. Kemudian that particular tinggi tu disebabkan tu, okay, ramai lah yang masuk dulu sebab takut terlepas lah timing kan. So project 1 lebih kurang pukul 9 tu, saya dengan wife I lambat lebih kurang 9-5 minit. 5 minit lambat. So studio Studio dah kunci. Bukan studio, galeri dah kunci. Galeri dah kunci, tak boleh masuk. Attendance tak diambil. Esok harinya confirm 20 orang pelajar studio kita orang fail. Di-failkan studio minggu ketiga project 1. 20 markah. 20 per berapa sih? 20 per 100, 20 per 55 kot lebih kurang.
So kita tu memang jiwa muda kita agak mogok kan, macam kenapa macam tu, macam kenapa macam ni, macam kita nak, sedangkan dalam studio tu ada orang-orang penting lah, orang-orang yang yelah kita ada ketua program dalam tu, ketua bidang dalam tu, tapi macam kita macam question lah macam mana tak boleh ke cara lain, kita nak naik sampai ke VC lah, kita nak viral, tak adalah time tu zaman viral tak ada lagi. Tapi kita nak menyuarakan lah. Kalau fail project 1 je tak boleh ke? Kenapa sampai ke semuanya? So argument tu berakhir dengan tak dapat persetujuan lah. Basically kenapa, sebab along the way tu still tak ramai yang show up. Maksudnya dah official fail kan. And then I datang lah, I dengan my wife datang siap hari nak tunjuk muka lah, kita betul-betul nak belajar. Tak apalah fail satu tu, tapi itulah tak naklah fail the whole semester. But then diteruskan sampailah satu tahap yang dia kata okay, dia decide untuk teruskan fail punya status tu. Sebab apa? Sebab yelah, walaupun I yang tunjuk muka, tapi ada je yang tak ambil komitmen dah. Yang lain-lain tu lah. Yang dah give up dengan the whole studio lah, rasa fed up lah, macam pressure macam ni. So dia adalah kolektif punya masalah lah, di mana nak salahkan diri pun susah, nak salahkan orang lain pun susah. Tapi waktu tu tengah muda kan, so macam you macam main the blame game lah. Tapi I confront arwah waktu tu. Dia kata ayat dia macam ni, simple ayat dia kata okay, I minta maaf. Saya tanya kenapa sampai macam ni. Dia kata okay, I maafkan you, tapi macam mana dengan the rest of your friend? Faham tak? So the question tu dah jadi personal, di mana it's not me, it's the community, the whole community belakang I tu. I adalah mukanya. So waktu tu you menjawab for the whole studio lah. So waktu tu I terima lah. Tapi yang bagusnya adalah waktu tu kita cuba bincang dengan ketua koordinator waktu tu. Dia decide untuk tak fail kan lah, dia tukar kursus sebab baru minggu ketiga kan. Kami di dropkan dari subject design. So all 20 of us tak ambil design time tu. Kita keluarkan daripada kita punya pendaftaran. So kita cukup-cukupkan kita punya credit hour. So kita still boleh dapat 12 credit hour minimum lah untuk anugerah dekan kan. So nak jadikan kisah, I adalah mungkin salah satunya dalam fakulti sejarah dapat 9 anugerah dekan, tapi tak dapat anugerah Naik Chancellor. Tu the lowest pointnya adalah macam tu lebih kurang kan. So apa I buat adalah I tak datang kompo lah. Oh wow. Alamak. Tapi itulah, itu mogok muda lah kan. Macam lebih kurang macam tu lah. Tapi kiranya kena drop studio lah. Maksudnya saya dah tak boleh kawan-kawan yang... Ya, masuk sel 5, I repeat sel 5 kali kedua. So kadang-kadang I ada empathy lah pada dos yang turun studio. Kadang-kadang you diberi peluang, tak diberi peluang, you bagus ke tak bagus ke, you anugerah nak dekan ke tak nak dekan ke. Kadang-kadang itu adalah perjalanan yang you lalu lah. Dan hanya kerana lambat 5 minit. Okay? Hanya kerana lambat 5 minit. Betapa nak kata zaman dulu apa, Gen X ke millennials. Itulah yang millennials lalu And then itu titik rendah kan. Tapi I sabar master pula. Sabar master, I busy jaga anak. My wife ada exam belah petang. My wife ada exam pagi tu. I ada exam pagi tu juga. I ada exam belah petang. So I jagalah anak I, Kaila. I jaga sambil baca-baca. So my wife pergi exam sebab dia course lain. Course lain. So sambil tengah jaga tiba-tiba semua on call. Jul, kenapa tak datang? Datang apa? So I tengok rupanya tarikh exam I tu ada pagi tu juga. Sekali dengan my wife. Cuma different course. So macam alamak. Sebab selama ni mengambil kesempatan wife I tengok jadual. So bila sorang-sorang dia Allah buat. Pasal macam, tapi time tu yang bezanya adalah dulu waktu degree macam rasa macam provoke kan, rasa nak macam marah kan. Tapi waktu master ni rasa macam apa aku buat ni? Sampai kat lecturer, bukan lecturer barang I, lecturer barang kawan-kawan I, kenapa tak bagi tahu I? Sebab yelah I potensi student lah kan. And then kisah sama berlaku lagi. I cemerlang habis semester, top scorer studio semua, tapi I tak datang kompo. Dapat dekan semua tapi tak datang kompo lagi. So I tak datang degree, I tak datang master. Ya Allah. So itu titik terendah lah. Tapi I would say macam the journey yang menarik lah. Sebab dulu yang rasa frust tu kepada rasa macam I tak rasa apa-apa tak. Allah. Macam ni part of the journey je kot.
So kisah I dengan UiTM ni. Orang tak ingat kenapa I masuk UiTM. Dah tak macam kenapa you still masuk UiTM? I tak tahu. Macam kadang-kadang macam dari takdir Dia kan. darah purple lah. Dah memang darah purple lah. Darah UiTM di purple. hatiku kan dah. Tapi tak tahulah. Macam eventually UiTM juga tempatnya. So nanti Dia macam ada love-hate relationship lah. Nanti saya nak ambil exam PhD ni, saya jangan lambat Tolong Saya jangan lambat yang last ni. Tak ada hati dah datang kau. Alamak. Tapi ada datang kau student. Ah, Tak tahu okay. Tu titik terendah lah. Okay. Titik cinta. Titik Macam malu mula. nak cakap. Ni lebih pada silly moment kot. Dia kata tak boleh lupakan kan. Pengalaman tak boleh lupakan. You masuk-masuk. I dulu I boleh kata I sekolah agama kot. Sekolah yang agak bukan keagamaan. Memang sekolah agama lah. Banyak insipati agama. Dan disebabkan tu I ada background yang okay lah, kita tak couple lah. Kita bukan orang couple. Memang tekad tak couple. So bila I masuk tu, I committed macam okay, mungkin habis degree ni kita committed nak ada relationship ke tak kan lepas habis degree kan. Tapi kena cemerlang degree ni. I punya mindset macam tu lah. Tapi happens to be first waktu tu sekaman suruh cat banner. Akifest. Kita orang cat banner. So tengah-tengah cat banner tu memang culture shock. Culture shock sebab macam lelaki, perempuan di situ lelaki. So macam ramai geng-geng bandar macam kita macam idol tapi macam inikah architecture. Inikah social life. Lepas tu, tapi dalam banyak keriuhan cat banner tu, ada seorang perempuan kat bucu tu. So seorang macam dia macam out of place sikit. Sebab rasa macam dia macam tak nak cakap perempuan kampung tapi betul dia memang rasa macam bukan kat sini tempat dia. Macam senyap kat bucu tu macam chat seorang. So tu dalam otak I macam I tak cakap macam mungkin dia kot orangnya. Macam tu lah. Lepas tu dah jadikan kisah. Kita orang pergi, kita ada macam buat installation. Cakap studio I suka macam exhibit benda pelik-pelik kan. So kita orang tengah bertukang kayu nak buat kotak base kan. Kotak base pakai kayu pallet. Tengah bertukang-tukang tu. I tengah memang all out bertukang. Memang best lah pegang hammer tau. Pam cabut kan. Lepas tu dia turun tangga tau. Dia turun tangga nak pergi bengkel dekat blok D dekat Yata Shark tu kan. I pandang sekali je tadi boy. Pandang sekali je. Masa terlepas. I terlepas tau. Terlepas pak masuk. Pum. So literally jahit. Straight saya jahit. Hammer punya kepala tu cabut. Macam I tergamar macam alamak ni dosa ke? Lepas tu I pergi macam okay, I bawa member rapat I macam benda Mankims. I bawa dia pergi klinik kesihatan lah. Kesihatan. Jahit semua. Member I tu macam ni macam kau dah kenapa je? So macam tak tahu man. Asal kau jatuh cinta lah. Tak, tengok sekali ke macam ni? Sekali. Sekali je. Sekali tak berkelip. Betul lah. Tapi itulah nak jadikan kisah waktu tu semester 2. Baru semester 2. Waktu semester 1 tu, penghujung semester 1 tu, ayah dia meninggal. So nak jadikan background story sikit, dia bukan orang senang lah. Dia punya struggle nak masuk UiTM pun ada masalah. And then mak dia meniaga kat pasar. Dia adalah 8 beradik. So bila ayah dia meninggal tu, dia nak quit lah. Dia memang nak quit. Dia struggle lah. Dia memang struggle dengan seni. Dia good dengan akademik tapi dia tak good dengan seni. Sebab itu adalah bukan core dia lah. Tapi bila dia masuk sini tu, yang saya kata dia nak quit tu, masuk je SEM 2 dia nak quit kan. Saya dah class rep. So waktu tu Cik Bejo bagi borang ni. Borang menarik diri daripada UiTM. Okay, ni borang menarik diri. Siapa-siapa nak quit, jumpa Tajul. So I class rep pegang borang tu. So apa I buat, I tampal kat depan tingkap I. Siapa-siapa nak quit, jumpa aku. Okay. Dia orang pertama jumpa. Okay. So rather than itu kira first move ke apa? Tu kira first moment lah. First moment lah. I daripada jauh je, I tak pernah berborak, tak pernah cakap apa-apa dengan dia. Tak ada relationship pun. So, moment tu dia cakap datang tu jumpa dia memang nak quit. Dia nak borang tu, nak quit. Lepas tu macam kita tak nak kasih kan. Kita tak nak ada quit kan. Tapi apa cara nak tolong, tak boleh. Tapi tak nak couple. I faham tak? I masih ada pendirian dah. I ada background sekolah semua kan. Lepas tu, so macam
Macam nak tolong dia tapi tak nak couple. So apa I buat adalah, ni pelik sikit lah. I tulis surat. Cakap kat mak dia nak tolong tapi melalui nikah. Nikah khidbah nama dia. Macam orang panggil nikah gantung kan. So I tulis surat. I bagi kat dia. Dia bagi kat mak dia. So the rest is history lah. Sem 3 masuk je Sem 3 tu. Kita orang nikah dah. So this is Memang laju betul waktu tu. Oh my god. Boleh tidur sekali dalam pot lah. Ali. Dia 18 asset. Boleh cut scene. Tapi kisah dia panjang lah. Kalau nak kisah So, itu boleh. Letak bedak semua dalam surat tu. Tak bedak tu. ada. Buka. Oh, tu mak. Jujurnya memang niat nak tolong je. I tak fikir cinta, tak fikir apa. I fikir niat nak tolong je. Oh. Tolong dia survive design je. Faham tak? So waktu tu macam you kata pasal Tapi sis confirm ke waktu tu dia suka Sir juga? Sir memaksa-maksa pula. I tak ada confirmation apa-apa pun. Oh, I memang yakin I nak tolong dia. Itu je. I tak fikir bab cinta. Reda. I tak fikir bab tu. So bila dah kasih tu memang cepat dalam masa 2 bulan. So waktu tu happens to be semua pergi workshop waktu cuti semester Sem 2 tu. Sekamar memang otai waktu tu. Duk jadi gangster macam panggil orang duk buat workshop semua. Lepas tu memang best lah kalau ikut kat workshop tu. Semua orang ingat I pergi. Tapi sebenarnya tak pergi. I pergi kursus kahwin. Allah. Asyik kan dia pergi kat Kelantan, I pergi kat Terengganu. Yes, asyik. Balik tu masuk je semester kita orang nikah dah. Semester apa tadi? So nak jadikan semester 2 punya cuti semester. Masuk je semester 3. I nak sampaikan ke orang lain. I tak tahu nak sampaikan ke macam mana. So macam diorang tengah decide sama jadi kelas rap. I offer diri je lagi sekali. Sebab I nak buat pengumuman. Allah. So jadi kelas rap 2 kali semata-mata nak buat pengumuman yang I tulis kat depan. So jemput diorang datang. So memang Kecoh lah. Memang kecoh. Lepas terkejut lah. I pun macam tak tahu nak cakap apa dia tu. Macam okay. Tapi ada nangis tu macam. Tapi best lah perjalanan macam pelik tau. Sebab along the way tu okay. Kita rare nak buat story ni rare. Kita nak buatkan jemputan. Waktu induction tu habis budak-budak kena induct. Okay. Yang perempuan pergi buat tampan dulu kat jemputan manual. Buat satu potong budak-budak perempuan. So studio mate jadi tolong lah buat. Studio mate tengah induct ni. Yang kena induct ni. Tolong buatkan. Junior. Lepas tu buat macam-macam buat goodies. Ada studio mate tolong buat goodies macam. So dia pakat macam dia nak main hangklung ke sana, kita tolong masuk pinggan ke nak gambar macam-macam dah. Jangan lebih. Sebab memang kecil-kecilan je. Kita memang kecil-kecilan je. Makan buatan lantai tak ada grand-grand pun. Memang untuk nikah je. Sampai kata pelamin. Cakap aku kau je. Punyalah nak menunjukkan yang kita memang tak ada. Saya cakap memang laju sangat. Terlampau pantas. Tapi parents tu okey lah. So itulah sebabkan kesusahan struggling tu kot. So parents tu allow sebab yalah dia single mother and then tengok susah resah tengok anak perempuan seorang-seorang kat bandar ni kan and then yang terkejut parent yang terkejut sebenarnya. Tu lah. I pun terkejut parent I okey. Itulah. Waktu tu awal puasa pula tu I jumpa cakap I pun dah tak tahu naik turun dah cakap juga. Cakap nak nikah ni susah-susah cakap lah semua kan. Dia okey asalkan tak couple. So macam so lepas tu apa? So eventually itulah dah nikah. So belajar sambil ada komitmen lah. Basically yes. Basically I belajar sambil berkahwin Sem 3. And then turun studio ada masalah pula. And then nak jadikan kisah pula. Ni titik terendah balik lah. Allah. Waktu Sem 7 dia punya waktu Sem 6 sebenarnya lepas habis Sem 6 tu waktu tu kita tengah handle Akifest. Habis handle Akifest kita memang gempak. Studio kita memang full swing lah buat Akifest. Dan habis Akifest tu I balik macam biasa kita akan balik berpisah. I balik Terengganu, dia balik Kelantan. Dia tolong mak dia jaga ni. And then waktu tu dia accident. Allah. Dia punya mak meninggal dunia. So dia officially anak yatim piatu lah. So nak jadikan kisah tu lah. Mungkin niat I nak tolong dia tu. Eventually memang betul-betul ditakdirkan untuk Ya Allah kesian. tolong seumur hidup lah. Dia faham tak? So saya tanya kenapa Tuhan pemudahkan. I pun tak faham. Tak jelas kenapa. Macam cepat easy sangat. I will say the process tu easy. Tak ada tantangan. Tak ada susah apa-apa.
Tapi itulah hikmah dia kot. Hikmah dia lah untuk I Jaga. menjadi penjaganya lah. I lah penjaganya eventually. Apa yang I niatkan tu, itulah yang I dapat lah. Dan itulah. So kita orang Yo. teruskan lah our life. Eish. Ini lama saya kena hadam ni. Adi take note. Itu sekahwin dengan dia umur dia berapa? Umur 19. Ali. Tapi lah, kalau you tanya lah, I recommend tak orang kahwin muda? Tanya. Saya recommend tak orang kahwin muda? I tak recommend. Bukan sebab yelah, you dengar cerita yang manis-manis punya part tu kan. Betul. Tapi I tak sanggup nak tengok orang hadap apa yang hadap. Oh. Sebab you kahwin pada usia yang you sebenarnya belum bersedia untuk menggalas dia tanggungjawab. So dia menyebabkan I matang awal daripada usia I. Dan I ketinggalan banyak benda-benda bujang I. Faham tak? Faham. Walaupun I sangat committed dengan my studio, I even jadi presiden Akisa sekalipun semua kan. Walaupun I evolve semua all these event kan. Tapi still you tak betul-betul menjadi seorang lelaki yang bujang pada waktu itu. Satu. Kedua, menjaga betul lah, menguruskan family, ada anak semua sambil master. Itu bukan situation yang semua orang bersedia lah. Semua orang bersedia. You nak kena kerja freelance luar, you ada financial struggle, you ada sesi luahan semua. Itu bukan benda yang I menggalakkan orang untuk hadap, sebab tak ramai orang ada that resiliency untuk hadap tu. Tapi kalau you nak cubalah. Try at your own risk, guys. Tak, saya tengah bayangkan, Ali kau 20 kan? Saya tengah bayangkan Ali dah berkahwin. Dia contoh lah kan, macam wow. Boleh bayangkan? Saya tak boleh bayangkan lah. Saya tak dapat bayangkan lah. That is, wow. Tapi I bersyukur lah dekat my studio mates, dekat my colleagues. Yang tolong semua tu kan, yang buat goodies tu. Buat goodies satu lah. And then you dah ada anak kan. You dah ada anak kan. Kadang-kadang kita bawa datang studio. Kadang-kadang, ada kisah-kisah bodoh yang anak I datang-datang. Tutup sipap, the whole room mati. Save belum. Allah. Itulah. So, adalah waktu-waktu yang diorang jagakan sekejap. Sebab kelas my wife, ICPM, dia Construction Project Management, dia kelas malam. I kelas pagi. So, kita orang bergilir jaga. So, kita tak hantar mana-mana, tadika ke apa ke. So, itu ada hikmah jugalah. Kita ada full time dengan anak. Bersama-sama studio mate. So, agak rapat lah kami semua. So, kalau you kata kat I, dia titik terendah, titik terbaik tu, dia macam roller coaster lah. Kan selepas mak dia meninggal tu kan, agak harsh lah kan. Tapi dia tak senyum lama tau. The whole semester tu tak senyum. I tak tahu macam nak kembalikan senyuman tu kan. Waktu tu kita duduk college kan, asing-asing. Tak tahu in what way. So the only thing yang menyebabkan dia tiba-tiba kembali senyum, waktu tu Aki sport netball. Netball menang. So dia kata menang. So dia happy Dia baru nampak senyuman tu atas dasar persahabatan, kesukanan, kawan-kawan Akisa. So kalau you kata I tak tahu hutang budi dengan Akisa, susah cakap. Akisa banyak bantu I. Dan I pun eventually macam ada terikat lah. Apa jasa Akisa dan community Akisa ni kepada my relationship dan individu lah. It was that deep lah. It was that deep. Saya kata tu boleh buat podcast kedua. Okay. Saya rasa kita akan berehat sebentar. Okay, kita akan berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ni. Okay. Hi guys, we are back and sekarang kita masih lagi bersama Setajul. Tadi kita dah rehat. Tapi kita lupa nak makan. Okay. Jadi aku kata saya cuba makan sebab saya rasa macam belum makan. So Dewi Deli Yes. Tu. Oish. Menarik. Lepas tu saya cakap lah dia sedap ke tak ke. Flavor apa tu? Ni Chocopot nama dia. Nutella. Review jujur. Coklat dia manis. Lembut. Sedap.
Masuk dalam mulut, cair. Uish. Recommend tak beli ya. Okay, nice. Okay, kita akan continue kita punya podcast dengan soalan seterusnya. Saya akan tanya Sir lah. Next question saya akan tanya Sir adalah, tadi kan kita dah cakap pasal a lot of event-event yang Sir join kan. Jadi Sir boleh ke cerita pengalaman Sir join beberapa event? Dalam dunia seni bina ni, kita tak larilah daripada involve dalam pengurusan event dan pelibatan event lah. So daripada U01 ni kan, ada apa? Ada akhir amal lah, induction lah, review. Tapi one of the significant memory yang saya boleh ingat adalah ni kot, zaman-zaman waktu kita Aki Sport kot. Sebab saya adalah orang yang agak kuat bersukan lah. Dan bila kita kuat bersukan ni, kita punya court gelanggang lah tempat kita nak expresskan kita punya ni kan. Dan kadang-kadang expression tu datang dengan emosi, you tahu, emosi. Faham. So kadang-kadang studio ni dengan studio ni kadang-kadang mungkin ada pertelingkahan ke, tak suka each other ke apa kan, sebabkan ego ke apa kan. So kadang-kadang kita lepaskan dekat court. Tahu tak? Nak go lebih-lebih, nak ni marah. So adalah memori-memori tu. And then sama juga macam Aki Fest. Kita nak bertanding certain pertandingan banner ke, pertandingan poster ke, so pertandingan apa nak buat installation ke. So dia macam adalah peer learning, tadi dalam bentuk competition tau. So semua orang macam ada persaingan-persaingan sihat kecil-kecilan, tapi semua nak expresskan seni masing-masing lah. Sebab kalau tengok architecture ni dia dua kan, seni kan, seni bina kan. Seni tu the intangible part lah, kita punya emotion, expression. Benda tu memang jelas dalam event, memang nampak benda tu. Lagi-lagi kadang benda-benda yang ketara tu. Tapi bila the tangible part, yang bina punya part tu, kadang-kadang the formality lah, the corporate, the MC, benda-benda yang structure, rules, paperwork tu sama pentingnya juga untuk menjadikan event tu. So I would say zaman I dulu-dulu, dia lebih kepada kesenian tu. Saya rasa sebab dia selari kot dengan kita punya syllabus. Sebab our syllabus kan mulakan dengan macam asasi seni kan. The first year tu memang seni kan. Hijaz dulu memang plan for our fakulti ni, memang awal-awal kita gabung dengan fakulti seni. Dulu awal-awal dulu. And then along the way tu kita ke fakulti engineering lah, dan sekarang jadi fakulti alam bina. Dan I believe the whole campus dekat Malaysia ni pun banyak juga yang bermula macam tu. Dan ada yang masih start macam tu. Ada yang start kat engineering, ada yang start kat seni, ada yang start kat media. Tapi my point is, seni tu takkan lari jauh sebab seni tu adalah an act of expression. So bila kita cakap pasal event, tadi cakap ni kan, memori yang paling ingat lebih kepada benda-benda macam the celebration of works kot. So kalau you nampak, benda yang paling best sekali untuk kita enjoy, untuk budak kita actually lah review, betul tak? Betul. Sebab kita nak showcase kita punya kerja, showcase kita punya potential. So waktu ni lah my studio happens to be studio yang suka nak, bukan nak mencapap, tapi studio yang suka nak showcase showcase sikit. Celebration of works tu tinggi sikit. So kita buat banyak benda-benda yang I would say daring lah. Benda yang orang lain tak buat waktu tu. Dan benda tu ada, macam katalah, dia ada setback dia lah juga. Sebab dia terlebih ke haluan kita, terlebih seni sangat. Terlebih haluan kiri sangat. So dia tak find the right balance between seni, the haluan kiri dan haluan kanan tu. Nak kata salah, I rasa itu adalah perjalanan lain-lain studio, lain-lain perjalanan kot. Dia bergantung pada you dapat lecturer mana, you dapat tutors mana, mentor you siapa. Macam banyak dalam perjalanan tu, macam I dapat juga macam pesanan-pesanan lah yang boleh ingat sampai sekarang lah. Macam contohnya macam one of my old lecturer dulu, Dr. Sam 1 pun cakap, you are there, kita nak buat poster base, lawa ni, lepas tu dah present, lepas tu dia cakap, you are there but still not there. So macam, aku buat Sam 1 ni deep ni, aku tak faham ni. Tapi I rasa eventually bila I dah masuk mengajar ni, baru I faham dan jelas lah maksud dia tu. Sebab dia nak masukkan yang macam, you dah dekat haluan tu lah. Tapi you belum lalu lagi. You baru je masuk jalan tu. Tapi you belum teruskan lagi perjalanan tu untuk go further lah. So itu nak mengatakan yang design ni, macam orang kata design takkan siap kan. Macam tu lah rasa dia. Sebab design ni sentiasa ada way kita nak improve sudut, mana-mana sudut kan. Macam kalau orang kata form follow function, function follow form tu kan. Banyak sekarang ada form follow feasibility, form follow philosophy. Semua ni adalah the range of point of view masing-masing lah.
Tapi at the end of the day, design ni adalah making the right choice sebenarnya. Kita nak buat pilihan apa hala tuju untuk ke depan dan ke depan sebab kita kena create, kita kena decide, kita kena plan for it. Itulah reka kan, design kan. So, itulah design dalam life. Dan bila benda tu masuk dalam event, eventually the expression tu dia nak balance dengan the technicalities behind the expression tu kadang-kadang tak balance. So bila masuk ke situ, I rasa kita dah kumpulkan pengalaman di mana kita handle event tu sampai ke archivist yang tertinggi. Tapi bila kita masuk SEM 9 tu maksudnya kita ramai dah habis. So dia stay untuk handle workshop. Itu culture dulu lah. Culture di mana kita sama-sama tolong our juniors untuk lead the workshop. Orang-orang the head of department tu semua orang yang dah baru habis. Tu dululah. So waktu tu adalah kita punya peak lah. Sebab apa? Sebab kita dah mature enough untuk lead the highest level of event. Okay, so for those yang tak pernah join workshop, kadang-kadang rasa macam workshop ni apa kan? Kenapa? Apa saya nak masuk workshop tu ni kan? So bila kita masuk workshop tu, betul, I rasa selama ni dalam katak bawah tepurung tu, kita dalam UiT, dalam universiti kita je. Tapi bila kita keluar kat sana, tengok uni lain, tengok macam mana kita punya pelibatan dengan sudut lain, dan kita nampak dunia sebenar yang banyak lagi rupanya tepurung-tepurung berbeza. Banyak lagi orang-orang lain yang macam kita ada USM kat sana, kita ada UTM kat sana, kita ada UM sana, Taylors, kita ada semua jenis ni, international, national. So all this semua ada expression yang berbeza tau. Betul. Semua ada chase tu, ada chase ni, semua macam nak menonjolkan identiti masing-masing. Kalau dulu kita buat event, studio aku. Ni event aku, ni review aku buat cara aku. Tapi bila kita masuk ke sana macam tiba-tiba dia tak ada nama studio dah. Semua orang kacau-kacau. You kau apa? Semua tiba-tiba bersatu bawah nak payung nama universiti. So itulah tu cakap, gahnya universiti tu apabila nampak kesatuan kelompok-kelompok uni ni tau. It's no longer about studio versus studio. It is about memang betul uni versus uni. Dan happens to be lah UiTM terkenal waktu zaman tu, terkenal lah dengan havoc lah. Nak kata provoke lah. Salahkan balik. Waktu banduan tu, kita keluar je pada Dewan Pendidikan tu, dia bentangkan banner gergasi macam mula-semula tu. Banduan betul-betul depan logo UM. Zaman tu lah. And then saya kena minta maaf. Zaman kita orang pula, kita orang terlambat sikit. Happens to be semua kena pasal installation on the spot. Our installation hujung sekali kat USM tu. So kita orang turun je bas, kita bawa 3 bas. 3 bas UiTM. Tak ada limit waktu tu? Waktu tu supporters tak ada limit. Oh, I see. No wonder. Tak ada Dan limit. kebanyakan orang yang havoc-havocnya adalah supporters. Yang participan normally orang-orang yang mematuhi peraturan lah. Yang bina lah. Yang bina lah. Yang seni-seni semua. Dah penat bina-bina. Yang seni tu semua yang orang yang betul-betul support. So, kita turun 3 bas. Kita bawa salah satu structure tu. Lalu celah semua orang yang tengah pasang-pasang tu. Memang tu macam, semua tengok macam, wah ni. Lepas tu dah panjang kan. Lepas tu SI dengan Sabara High pun jauh sekali juga. So dia makin panjang macam. Non-stop tau panjang. Sorang-sorang bawa sampai ke hujung. Waktu tu memang macam rasa macam, bukan rasa macam. Rasa pride lah. Dia rasa macam pride of being part of something tau. Faham. Tapi I tak kata pasal UiTM je. I nampak setiap uni menunjukkan that same pride tau. Diorang semua ada macam kebanggaan diorang punya culture, diorang punya tradition, diorang punya chase masing-masing. Semua macam ada this competitiveness yang healthy, tapi rasa self of belonging kepada dia punya very own uni. So waktu tu rasa macam part of something lah. So waktu kita macam kita preparation workshop kan, kadang-kadang dulu kita senior junior, tapi bila kita prepare mana ada cakap senior junior dah semua buat sama-sama, buat competition, buat ni. Waktu tu I tukang installation, dah jadi kontraktor. Dengan tak mandi berapa harinya, pakai suar buruknya, lepas tu tulis dapat nak cepat kan, tulis kat sini dekat workshop. Maksudnya benda tu dihadapi semua orang. I percaya semua orang lalu benda tu. Semua orang lalu benda tu. Dan that pengalaman tu susah nak ganti lah. Sebab tu lah I kata dia peak moment. Sebab kita betul-betul meluahkan kita punya expression tu adalah pada highest point, adalah pada luar lah, bukannya pada dalam dah. Dan kerjasama tu makin tinggi dah. You ada junior yang bagus, you ada senior yang bagus. Kat situ lah kita nak, sekamar power graffiti. Dia ni power acrylic. Dia ni power design. Waktu tu lah kita
mingle around, baru tahu macam hey, baru boleh berkenalan dengan kita punya community yang dalaman tu. So disebabkan kita bertanding kat luar, kita semakin rapat kat dalam. Faham tak? So itu yang the memori yang tak boleh lupa lah. Jadi apa relevansinya kita orang join like orang tu join event-event macam ni untuk dibawa ke dunia industri, dunia pekerjaan yang luar? Itulah selalu orang kata kan. Nanti stay sini je apa yang kau buat. Tak payah buat benda ni kan. Buat je lah design je kan. Tak buat benda lain kan. Paling-paling orang kata masuk resume. Asyik orang sama je buat event tu, buat event ni kan. So saya boleh kata yang macam the relevancy tu besar. Sebab kat dunia luar sana tu, you bukannya aku buat design 100%. You bukan akan sentiasa buat design. I boleh, ni structured sikit lah. Tapi I boleh katakan dalam dunia luar sana, design tu membantu untuk you fahamkan lebih kurang 4 perkara lah. Satu, bila mana you belajar conceptual sebenarnya kan, you sebenarnya tengah mengasah creative exploration. Dekat situ lah you punya falsafah, pendirian, pegangan, benda yang you nak pegang, prinsip tu. Dan benda tu yang menyebabkan you ada, bukan orang kata ego, tapi kadang-kadang benda tu adalah pegangan macam kalau bangunan tu facing arah yang salah, takkan you nak terima je kata klien cakap benda tu betul. So you ada that pendirian yang ni salah, kenapa salah, faham tak? You ada pegangan you. Dan kenapa you ada certain style of design yang you nak kemukakan sebab dia terbukti bagus ke apa. Itulah dia punya ego as designer lah, sebab you rasa yang benda tu benda yang betul, yang patut disuarakan. So that's your egoist dalam bentuk konsep lah. Kedua, I would say connect. This is where you ada ability untuk ada cohesive punya alignment dengan orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya betul-betul macam mana kita ada sesi di mana kita sentiasa kritik session. Kadang kritik session bukan you menang seorang-seorang kan. Betul. You terima feedback. Orang lain dengar. So kadang-kadang you bermain tarik tali untuk capai kata putus. You nak kena tahu siapa yang betul, siapa yang salah, siapa target user, siapa yang tengah bercakap. You nak convince orang apakah dia punya pain, apa yang dia dapat gain. So these are all skills yang tak boleh dapat dalam design semata-mata. Ini adalah literally benda tu hanya akan berlaku sepanjang sesi you buat event, buat podcast sebagai contoh. You tengah handle Archifest, you tengah handle review, sebab you akan melibatkan ramai orang-orang disiplin-disiplin berbeza. You nak kena hadap admin, you nak kena hadap tukang jaga kunci, tukang jaga pintu. Kadang-kadang kecil je, mana dapat mic kan. Tapi benda-benda macam ni, kalau orang yang tak pernah involve, confirm tak boleh buat. Confirm dia akan jadi the most introvert person lah, yang tak tahu nak buat apa. Give up terus on the spot. And then yang ketiga, tadi dah ada konsep, you dah ada connect. Yang ketiga adalah context. Context ni I would say the right time and the right place. Sebab apa? Sebab kadang-kadang you kena tahu the significance impact of buat something, apa impact dia. Bilakah waktu terbaik untuk buat this event? Bilakah waktu terbaik? Bila nak hujan, tak hujan. Bilakah waktu terbaik untuk buat this particular slot untuk jual waktu Aki Sport ke jual waktu ni. So bila you tahu the contextual awareness around you, you sebenarnya boleh buat decision yang lebih impact tinggi. So your consciousness or your awareness kat sekeliling you, timing yang betul dengan tempat yang betul akan impact kepada significant result lah. Dan last sekali I would say conduct lah. Conduct ni comprehensive lah. Kita cakap pasal macam nak dapatkan result at the end. So you buat lah, you dah ada teori ni paling best lah, apa-apa semua, dah tahu orang yang betul yang boleh sponsor benda ni semua. And then you dah tahu yang ni kena buat tarikh ni, waktu ni, sebab ni ada perayaan ni semua ni. So macam you nak conduct ni benda ni in system betul, paperwork. You nak kena ada sponsor, you nak kena ada platform, you nak kena ada booking, gallery, semua benda-benda yang bina lah. So bila you lihat kepada semua konteks ni, dia sama lah macam design juga. You kena ada 4-4 juga kan. Dan sama juga dekat luar sana. Bila you ada this soft skills ni, dia relevant untuk you hadap dunia luar sana. Sebab adakah you jamin you keluar sana, you akan jadi designer? You jamin you keluar sana, you akan jadi arkitek? There are high chance and probability yang arkitek pun akan evolve dan bercambah jadi macam-macam perkara lain. Dan bila kita ada skills ni, you dicampak lah kat mana sekalipun. I percaya you akan dicampak ke laut menjadi pulau, dicampak ke apa dah kita tu? Tanah menjadi gunung. Apa kau cakap? Maksudnya you boleh berjasa di mana-mana you pergilah. Eventually mungkin buka bisnes you sendiri dalam apa-apa bidang saja pun. Faham. Dan macam kau saya cakap saya, kau ni campak, kau macam cockroach lah, campak mana pun hidup. Cockroach. Macam cockroach lah. Campak situ hidup, campak sana hidup. Okay.
Dulu sebab kita dah nak ke akhir-akhir video kita. Jadi, saya ada ke last advice yang saya nak bagi terhadap the younger generation. Younger generation ada satu je generation bawah I. Wah, ada hafal. Okay, generation millennials kepada Gen Z dulu lah. Kepada Gen Z. Gen Z. Dulu I rasa millennials ni dia kaki tadah lah, kaki tadah. Oh ya. Kita terima je benda. Tapi di sebalik ketadahan tu, kita terbentuk satu sikap yang kita biar menyesal buat, jangan menyesal tak buat. Tak? Maksudnya macam, you buat je, take the risk, buat je dulu. Buat je dulu, redah je dulu. Apa-apa consequences tu, fikir kemudian. So dia ada kekebalan yang resiliency tu macam kita hadap je. Betul. Tapi generation sekarang, I nampak, I cuba ayat yang menapis. I would say ni lah, macam dia akan tanya dulu, kenapa kita kena buat ni? Apa benefit kat kita? Ini rasa macam relevant lah bila I looking at Akisa, bila I looking at studio. Banyak-banyak dia membawa kepada that point lah. I won't say salah. Ni nak menjaga sensitivity. I tak kata salah. I rasa you know you're right. Faham tak? Sebabkan you know you're right tu kadang-kadang macam you nak macam apakah job scope you nak specific timeline, you nak tahu berapa banyak markah you dapat, you nak ada clarification clear sampai pukul berapa ke pukul berapa. Faham tak? Kadang-kadang sebab kadang-kadang design dulu kita sekeping A4 je. Sekarang design berjela-jela page. Sebab apa? Sebab kita nak tailor to this particular generation lah. Macam saya kata, kelebihan zaman millennial mungkin kita kaki tadah lah, kita hadap dan terima semuanya, dan kita eventually jadi multitasker dan jack of all trade lah. Kita capable of doing so much thing and kita dah lalu banyak perubahan. Tapi generation sekarang, you know your rights and you can excel when benda tu disalurkan dengan cara yang betul. Faham tak? You can go very deep and very very deep ke that particular task. Tapi kalau benda tu tak di-provide, you mungkin collapse along the way. Itu yang I nampak lah. So harapan I, baru masuk harapannya the bridge of evolution ni akan keep on looking at the positive side lah. It's not about my generation, your generation. It's not about the future generation. I said at the end of the day, it's about in however generation yang go forward. Macam mana kita boleh bawa this good value ke depan for the sake of our profession. Faham tak? Sebab kita nak kata yang macam apakah the relevancy of this community, apakah relevancy of this student body, apakah relevancy of having this particular studio untuk bawa ke depan adalah the continuation of soft skills yang akan menyebabkan you kejar you punya passion. Tak semestinya pada architecture, tapi it can lead you to so many aspect in your life. Faham. So dia bukan blame game lah. It's about apa yang positive thing yang kita boleh bawa forward dan cuba memahami each other lah. Faham. Okay, thank you sir for the great sharing. Kita dapat satu cerita rare tadi. Nanti kita akan clip benda tu jadi satu highlight lah. Bahaya dia upload YouTube ke? Upload YouTube ke dekat? YouTube, TikTok, IG story. Ke mana lah saya akan terbang. Okay, jadi kita akan cakap thank you kat sir lah sebab sudi datang. Dan kita ada sedikit hadiah kecil untuk saya. Saya curious nak tahu apa. Sekejap saya keluarkan. Dah keluar dah? Dah. Ni sedikit sagu hati lah untuk saya. Dia puzzle, nanti saya berbagi anak saya main lah. Dia puzzle pieces. Oh, interesting. Yes. Saya percaya ni datang daripada Hasta? Yeah. Support. Okay. Thank you sir. Alright. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye. Selamat datang lagi dalam Borak